RM50, beli 4, percuma 3. Paling jauh tahun lepas yang pernah sampai daripada Sabah tuan. Saya memang pergi belajar dengan orang Arab. Garlic sauce dia memang menutup segala kelemahan-kelemahan yang ada. Yang tempat lain tak boleh challenge. Sudah cakap. Saya nampak promosi Merdeka tuan. Apa promosi yang ada? Untuk 1991 Burger Section 13 Shah Alam, kita buat promosi Merdeka. Yang ni set family. RM50, beli 4, percuma 3. Apa yang beli 4 percuma 3 tu? Kita main signature burger lah. Burger sos garlic, burger sos Korean dia pedas. Lepas tu kita bagi dengan garlic wrap kita juga. Beza dia tukar OT saja, yang ni crispy wrap. Alright. Free-nya apa? Free-nya kita dapat crispy burger satu, garlic soup satu. Alright. Yang ni memang saya bagi infak. Dan juga fries satu. Berbaloi. InsyaAllah berbaloi. Sebab kalau total ni semua pun dah berapa? Yang ni total semua saya kira lebih kurang dalam RM65 tuan. RM65. Saya bagi set RM50, RM15 tu tak apa, kita pun infak. Yang ni untuk yang set couple. Beli 2, kita bagi juga free fries. Lepas tu kita bagi juga garlic soup, jangan risau. Yang ni kita saya nak satu set yang ni tuan. Boleh. Saya rasa ini macam berbaloi. Boleh. Kita buat. Selain daripada ni ada juga burger-burger lain kan? Lain daripada yang hak promosi Merdeka ni, garlic parmesan cheese. Apa beza dia? Tambahan cheese dia bagi berlemak lagi. Double trouble. Yang hak ni daging lah. Ada orang dia tak makan ayam crispy. Betul. Yang ni original saja. Yang ni semua fresh loaded kita. Dan ni yang hak paling pedas sekali, ghost pepper. Yang ni burger crispy kahwin. Alright. Bawah crispy, atas ada daging. Alright. Yang ni yang hak BBQ, dia bawang caramelize. Ini semua yang hak OT wrap kita lah. Crispy wrap, garlic wrap, ikan wrap. Yang ni ikan. Bos, hari tu penonton Asma Baru paling jauh daripada mana dia orang sampai? Paling jauh tahun lepas yang pernah sampai daripada Sabah tuan. Dia mention, saya tengok Asfar Badrul punya channel, saya sampai daripada Sabah. Terima kasih. Masya-Allah, mantap. Dan saya tengok kat sini, kami infak garlic soup percuma. Yang ni saya buat memang resipi orang rumah saya. Tahun ni pun orang tua saya tak apa sihat. Orang tua. Masuk keluar hospital. Baik. Jadi saya ambil inisiatif buat jalan promosi Merdeka ni. Sekali saya buatlah bagi garlic soup. Selalu orang bagi mushroom soup. Ni saya bagi garlic soup. Baik. Untuk semua para pelanggan. Tapi yang tak beli pun mai je boleh ambil. Kita memang buat banyak tiap-tiap hari. Penonton saya ratusan ribu yang menonton ni, dia mendoakan kesembuhan untuk ayah. Orang tua saya. Baik. Rezeki pun murah insya-Allah. Amin insya-Allah. Amin. Macam biasalah, kita pakai memang ayam chicken chop sap-sap ya. Memang mahal. Tapi kita nak bagi yang customer puas hati punya. Macam biasa. Orang kuat saya mengangkat adik operation. Ini pining mai dia. Pining. Kau nak mana? Mari kan. Campuran Biasalah. Waktu operasi kedai Kita buka daripada pukul 5 sampai pukul 11. Jumaat, Sabtu, Ahad saja kita buka lajak sampai ke 12 lah. Tapi ada permintaan, kita lajak lagi lah. Kadang-kadang paling last pun pukul 1 pagi lah. Sekarang kita hari-hari kita buka. Isnin sampai Ahad, jam 5 sampai 11 tu normal. Jumaat, Sabtu, Ahad, kita akan lajak sikit lah, sejam, 2 jam macam tu. Daging burger memang standby bang. Macam biasa, kita pre-cook lah. Supaya kita boleh potong masa tu dekat customer. Kita tak mahu customer tunggu lama. Ayam kita crispy lagi. Yang ni kita tengah buat untuk promo family set lah. 2 burger, 1 garlic, 1 Korean. Satu lagi kita akan bagi yang crispy tu lah. Yang lagi wrap lepas ni. Yang ni crispy punya rasa saya ingat tu daripada tahun saya review itu. Tahun lepas tuan. Tahun lepas. First kali macam biasa kita buat sos garlic kita. Ini memang homemade. Buat sendiri. Tak jumpa tempat lain. Itu yang Korean pedas. Tapi ini majoriti anak-anak muda suka. Betul, yang ni betul. Dengan orang perempuan, orang rumah kita. Sebab suka pedas. Yang ni original. Di setiap burger pun ada. Semua ada. Jadi yang free yang tu lah. Free yang tu, original. Crispy. Bijan. Itu untuk Korean lah. Korean, betul. Nampak dalam video menyelerakan tu. Allah. Masya-Allah. Masya-Allah. Tuan, yang ni kita nak masak wrap. Roti wrap. Dapat fries sekali. Semua dalam offer. Sama yang hak couple set pun kita bagi, family set pun kita bagi. Sebab apa kita tahu anak-anak dia suka makan fries. Wow. Ini macam roti canai bang mantap. Kami wrap akan ada sayur. Semua burger, melainkan customer kata tak mau sayur lah. Kita akan gunting lah. Biasa wrap, kita akan jual yang crispy wrap RM10 tuan. Garlic wrap kita main signature RM12 lah. Tuan belajar R&D resipi garlic sauce ni berapa lama? Share sikit kat penonton. Terang lah. Saya memang pergi belajar dengan orang Arab. Beza orang Arab punya sos, dia masam. Dia masam sebab apa? Dia perah lemon. Sini lemon kita kurangkan sikit, lepas tu kita tambah dengan apa? Kita tambah dengan yogurt bagi dia berlemak. Sebab tu dia dapat tekstur yang pekat macam tu. Lepas saya belajar,
Kita adjust sikit. Yang ni kita pergi ke tekak Melayu sikit. Nak kata manis sangat tak, kita ambil tengah-tengah. Kat setahun juga belajar adjust. Setahun Lepas tu baru jadi. Jadi abang buka burger berapa tahun total? Alhamdulillah tahun ni kita dah masuk tahun kelima. Tapi secara jujur lah, ini bukan sebab Puan Badra ke apa, tapi sejujur lah kalau kita tengok dekat video tu yang mula-mula saya datang review tu, Betul. orang yang datang dia repeat sebab garlic sauce. Betul. Memang signature sini garlic sauce lah tuan. Garlic sauce. Yang ni fries. Saya kita bagi sos satu. Okey, yang ni tuan kita akan label lah untuk promo set family. Garlic, Korean, crispy wrap, garlic wrap. Alright. So yang ni yang FOC. FOC. Betul FOC. 3 fries FOC. Sama balik lah RM50. InsyaAllah. Yang ni kita main set family. InsyaAllah stiker kita tak siap lagi. Alright. Kita akan buat yang hard stiker. Kita akan tampal kat atas promo Merdeka. RM50 sahaja. Promo Merdeka family set. Shah Alam ni dah macam rumah kedua saya. Bila saya datang sini, saya akan cari pot makan. Antara pot makan waktu malam yang sekarang ni owner kedai burger ni tengah buat promosi sempena Merdeka. Korang bayangkan satu set macam ni namanya promosi Merdeka. RM50 yang harga asalnya lebih kurang RM65 kata abang tu. Jadi bila buat set macam ni, okey, korang beli 4 pieces garlic dan crispy wrap, 2 signature burger garlic dan Korean burger, kau akan dapat satu lagi free crispy burger, fries dan juga garlic soup. Sebekas besar ni harga RM50. Puas hati guys. Pertama sekali yang kita nak cuba adalah signature burger. Dan yang istimewa dekat 1991 burger ni apa dia? Dulu saya pernah datang review, adalah sos garlic dia. Jadi kita nak makan dulu dia punya garlic burger Ni antara signature lah. Kalau kita tengok dia punya garlic sauce. Garlic sauce dia memang tak jumpa kat tempat lain lah. Tengok tu. Bismillah. Garlic sauce abang ni belajar dekat orang Arab. Kemudian R&D setahun baru dapat rasa macam ni. Kata abang tu, owner tu, kalau Arab ni dia light masam. Jadi ini memang ngam dengan tekak orang Melayu kita. Best. Dia memang terkenal dengan ayam crispy. Bismillah. Garlic sauce dia ni menutup segala kelemahan-kelemahan yang ada. Best. Barang jadi. Ini free of charge, secuma. Sebab kita beli set ni dapat fries free. Bismillah. Order baru dia goreng panas-panas. Mantap. Dan kita nak rasa ni Korean burger. Tengok tu, meleleh guys. Tapi Korean ni saya bukanlah peminat sangat, tapi kita cuba lah. Okey, tengok tu, kejadian dia memang cantik lah. Bismillah. Sos Korea dia memang pedas. Siapa kaki pedas boleh layan. Tapi tak pedas sangat. Pedas yang boleh dinikmati. Tapi bukan hanya orang remaja ni, orang dewasa pun suka ni. Saya dah mula jatuh cinta dengan dia. Ini yang percuma, crispy burger. Harga asal dia ni RM9 sebab korang beli set ni dapat percuma. Ni tak payah bayar. Okey, ini wrap garlic sama juga ada dalam set promosi Merdeka ni. Tengok tu. Tahun lepas kita datang review makan burger je. Jadi yang burger percuma tadi sama, cuma ini wrap. Tengok terkeluar-keluar sayur dia. Bismillah. Ayam crispy dengan garlic sauce dia memang betul-betul tak ada lawan. Ini memang padu syahdu kebabum. Cuma garlic soup yang ni pun dapat. Biasa kita makan mushroom soup, garlic soup susah nak jumpa guys. Bismillah. Tunggu. Mari guys. Barang jadi guys. Ini makan dengan nasi pun sedap ni. Dalam set ni juga ada crispy wrap. Yang ni yang biasa. Alright, ini rupa kejadian dia. Kita rasa ayam dia crispy. Bismillah. Dua je kekuatan kat sini. Ayam crispy, garlic sauce. Yang tempat lain tak boleh challenge. Sudah cakap. Bismillah. Kalau korang datang ke Shah Alam, korang boleh jadikan burger ni salah satu tempat wajib untuk korang singgah. Korang type je 1991 burger, terus sampai sini. InsyaAllah barang jadi, confirm saya recommend kat korang. Okay, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.